Para penonton sekalian, seorang dalam hidup dia ada satu ibadat, nama dia ibadat puasa, ibadat as-saum. Puasa ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada yang fardu, yang wajib, ada yang sunat, ada bersifat qada, dan ada satu lagi puasa yang tidak wajib, tidak sunat, tetapi diperwajibkan oleh seorang. Nama dia puasa nazar. Jadi timbul, saya bernazar nak puasa sebulan. Bernazar puasa sebulan. Sekiranya saya dapat apa-apalah projek yang kita nak, anak dapat keputusan baik, dia sendiri, pelajar-pelajar di universiti dapat keputusan, dia kata aku bernazar nak puasa sebulan. Bolehkah tidak dia kembarkan nazar puasa sebulan itu bersama dengan puasa Ramadan? Jawabnya la, tidak. Kenapa? Sebab Ramadan itu bekas untuk suatu puasa sahaja. Untuk suatu puasa saja. Ini khas untuk Ramadan. Nak masukkan combine, twin, seperti kita nak buat puasa itu macam sabun 7 dalam 1, tak mungkin. Jadi kita kena puasa Ramadan, barulah kita puasa nazar setelah tamatnya puasa Ramadan. Jadi para jemaah sekalian, dapatkan kunci syurga dengan kita baca buku Anak Kunci Syurga yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Semoga kita semua dapat mendapat kelayakan untuk sampai ke sana, insya-Allah. Saya tinggal puasa wajib, boleh tak saya nak ganti dengan puasa 6? Boleh sekali. Kita ada puasa qada dalam bulan Syawal, dia nak qada dengan puasa 6, puasa sunat sekaligus pada hari yang sama, boleh. Dah ada khilaf tak perkara ni? Ada khilaf. Tengah ulama berpandangan hendaklah diasingkan dia. Nah, sebahagian ulama-ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i membolehkan sekali. Contoh esok hari Khamis. Hari ini malam kita niat, aku berniat puasa qada Ramadan esok hari serta sunat Khamis. Maka sebahagian fuqaha berkata sah niat lagu tu dan dia dapat dua, iaitu dia dapat tunaikan qada dan dia dapat kelebihan puasa pada hari Khamis. Mana ada khilaf tak? Ada khilaf. Dan mana yang terbaik? Yang terbaik ialah kita asingkan dia. Hari qada kita buat hari lain, hari yang sunat kita buat hari lain. Kerana kaedah kita ma aksaru fa'la aksaru sawaba, lebih banyak kita bekerja, lebih banyak berbuat, lebih banyak pahala Allah bayar. Tapi siapa yang nak buat sekaligus, persilakan. Kerana ulama membolehkan. Soalan seterusnya. Yang pertama ialah berhubung dengan puasa 6. Puasa 6 ni ialah disebut puasa 6 dalam bulan Syawal kerana di sana ada hadis Nabi SAW. Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutinya 6 hari daripada bulan Syawal, faka'anna samad dah, seperti mana dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih. Okey. Sebahagian para ulama ditanya sejak dulu, macam mana jika satu orang ni dia ada hutang puasa Ramadan, sama ada dia bermusafir, dia tak puasa, kemudian ataupun dia wanita, dia haid, kemudian dia nak puasa 6. Yang mana boleh tak kalau dia puasa 6 tu dia niat sekali, itulah puasa qada dia? Okey, saya sebut hadis tu. Pertama dia kata, hadis tu kata siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal. So maksudnya bagi habis Ramadan dulu, lepas tu baru diikuti pada bulan Syawal. Jadi kalau kita katalah ada nak qada 5 hari, kalau kita nak ikut tertib hadis tu, maksudnya yang the best dalam hadis tu, kita puasa dulu lah 6 hari tu, 5 hari yang kita hutang tu, yang kita mesti ganti tu,
kemudian kita ikutilah dengan 6 hari di dalam bulan Syawal. Jadi maksudnya dalam bulan Syawal tu, kalau macam tu kes dia terpaksa pergi 11-12 hari lah. Oh, mungkin kita tak sempat. Kalau tak sempat, boleh tak kita gabung sekali? 6 tu kita niat 6 tu lah yang qada, 6 tu lah yang sunat. Ada orang telah memfatwakan boleh di atas andaian. Andaian dia, kalau kita masuk ke dalam masjid, tiba-tiba orang telah qamat Isya ataupun subuh ke, kita tak semayang tahiyatul masjid, kita semayang Isya, memadai dengan Isya tu kita duduk tidak makruh, dan kita tak perlu semayang tahiyatul masjid kerana orang dah qamat semayang Isya, kemudian tak perlu lagi bangkit untuk semayang tahiyatul masjid. Ini andaian mereka. Saya kata andaian ini salah, sebab dia panggil qiyas ma'afarid. Sebab tujuan tahiyatul masjid ialah supaya seseorang jangan duduk, melainkan solat lah apa-apa dulu. Bukan kerana nak satu semayang khusus tahiyatul masjid, tak. Tetapi kenapa tahiyatul masjid nak elakkan makruh? Masuk masjid duduk semayang, tak makruh, sebahagian melarang terus. Maka semayang tu tujuan dia sebagai penghormatan pada masjid, tahiyah pada masjid. Sementara puasa ni nak cari pahala khusus. Contoh, kalau nak buat bandingan, kita hutang member kita RM200. Lepas tu kita pergi jawab ayat kata, ni aku bayar hutang aku ke hang RM200, dan aku niat sedekah sekali ke hang. Adakah kita dapat pahala bayar hutang dan pahala sedekah sekali? Adakah? Tak, pahala apa? Bayar hutang. Bayar hutang. Kita hutang 1,000, kita bayar kan? Inilah hutang saya yang 1,000, saya niat zakat sekali. Boleh? Sebab samalah juga, inilah hutang kita 6 hari bulan Ramadan, kita niat puasa sunat sekali. Maka qaul yang tidak menepati untuk diandaikan demikian, untuk dibuat demikian. Maka yang sahihnya, Allah Ta'ala alam, siapa yang nak puasa 6, hendaklah dia ganti dahulu puasa Ramadan dia, melainkan jika dia tak sempat dan nak keluar dah, tinggal lagi 6 hari, dia puasa 6 hari, dia puasalah Ramadan nanti hak ganti ni, kemudian dia gabung sekali. Kalau tanya yang sahih, dia tak dapat dua-dua pahala, tapi hak qada tu dia dapat. Kalau dia niat qada, dia dapat pahala qada. Persoalan berikutnya yang orang selalu bertanya tentang puasa 6, boleh ataupun tidak kita menggabungkan puasa qada ataupun puasa nazar dengan puasa 6? Dalam isu ini ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan dibenarkan untuk kita menggabungkan. Jadi kalau kita puasa qada, kita niatkan sekali dengan puasa 6, maka kita mendapat pahala untuk kedua-duanya. Tetapi pendapat sebahagian ulama mengatakan tidak dibenarkan. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua, iaitu dengan mengatakan tidak dibenarkan untuk kita menggabungkan, kerana Nabi SAW dalam hadis mengatakan, man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana lahu kasiyamid dahar. Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian menurutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah mendapat pahala berpuasa setahun. Jadi Nabi kata, man sama ramadhana, sesiapa yang berpuasa Ramadan, maka perlu kita menyelesaikan puasa Ramadan dulu, kemudian barulah kita berpuasa 6 hari di bulan Ramadan.
Jadi kalau boleh jangan digabungkan, kerana salat qabliyah dengan salat subuh pun kita tidak gabungkan kerana kedua-duanya dikehendaki. Tetapi kalau ada mereka yang berkeuzuran, tak mampu nak puasa 6 di bulan Syawal kerana qadanya terlalu banyak, dan dia nak menggabungkan kerana mengikut mazhab Syafi'i, maka kita tidak perlulah membantahnya kerana isu ini adalah isu khilaf yang mu'tabar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kata kalau berkenaan tentang puasa 6, ya, boleh tak dia niatkan puasa ganti sekali? Jawapannya tak boleh, ya. Kerana kalau kita kembali kepada hadisnya berkenaan tentang puasa sunat 6 hari di bulan Syawal tu, ya, kalau kita kembali kepada hadisnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittatun min Syawal kana kama shama ad-dahr, ya, atau kama qala, barang siapa yang puasa Ramadan lalu dia menurutinya dengan 6 hari, ya, di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang masa atau sepanjang tahun. Jadi di situ pahala yang cukup berganda jugalah. Itu fadilat puasa 6 Syawal. Tapi itulah, kita kata tak boleh diniatkan puasa ganti sekali. Kenapa? Kerana Nabi kata apa? Barang siapa berpuasa Ramadan lalu dia menurutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Orang yang puasa tapi tak sempurna, ada hari-hari yang dia tertinggal, dia tidak dikira berpuasa Ramadan sepenuhnya. Sedangkan Nabi kata apa? Barang siapa yang berpuasa Ramadan, maknanya apa? Sepenuhnya lah, ya. Itu satu. Yang keduanya lah mengenangkan bahawa puasa Ramadan itu satu ibadah. Manakala puasa sunat Syawal, 6 hari Syawal, itu satu ibadah yang lain. Masakan dia boleh dihimpunkan, ya, maka dia adalah dua ibadah yang berbeza, yang perlu dilakukan secara berasingan lah, ya. Mengenangkan bahawa dia kedua-duanya adalah mempunyai pahala yang berbeza daripada sudut pahala lah, ya. Dari sudut harinya, satu di bulan Ramadan, ya, dan dari sudut pahalanya pun berbeza. Kalau puasa Ramadan itu mengangkat kewajipan fardu puasa Ramadan tu, ya. Kalau puasa 6 hari Syawal itu dia puasa ibadah yang lain, ya. Maka dia perlu qada dulu. Kalau dia ada hari-hari yang dia tertinggal, dia kena qada dulu supaya dia dapat merangkumkan dirinya dalam erti kata orang yang telah berpuasa Ramadan. Ini sepenuhnya. Maknanya kalau ada hari tertinggal, dia kena qada dulu. Maknanya kena cepat-cepatlah dalam bulan Syawal tu jugalah, ya. Dia tak boleh nak qada kalau ada hari yang tertinggal, lepas tu dia nak puasa 6 dulu. Dia nak dahulukan puasa 6 dulu, tak boleh juga, ya, kerana puasa 6 tu sunat. Masakan puasa sunat didahulukan atas puasa ganti Ramadan yang wajib. Jadi akhirnya kalau dia nak dapatkan pahala 6 Syawal tu, 6 hari Syawal, dia kena ganti di bulan Syawal, dan dia kena kejar 6 hari di bulan Syawal juga. Maknanya dia kena bajet lah tu. Jangan bila dia dah ganti, tapi bila tiba dia nak puasa 6 tu, 6 Syawal pun tak cukup, tinggal 1 hari je Syawal, tak dapat dah pahala 6 Syawal tu. InsyaAllah jelas, ya? Bolehkah kita berniat puasa nazar bersama puasa sunat? Contohnya kita bernazar, ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku berjaya dalam temuduga ini, aku mahu berpuasa 3 hari. Kemudian kebetulan hari yang kita nak puasa salah satunya adalah hari Arafah. Maka kita niat puasa hari Arafah, puasa nazar dan juga puasa Arafah. Dalam masalah ini kita nyatakan bahawa para ulama telah khilaf, tetapi pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah dan sebahagian ulama, maka ia terhasil kedua-duanya. Ini masalah yang dipanggil sebagai mas'alatul indiraj, yakni masalah bermasuk-masukan. Para ulama telah membuat kaedah menyatakan menggabungkan dua fardu tidak boleh.
Contohnya puasa nazar dengan puasa qada sekali pada hari yang sama, maka tak boleh. Menggabungkan dua puasa sunat, contohnya sunat hari Arafah dan juga sunat hari Isnin, maka dibolehkan. Menggabungkan antara puasa sunat dengan puasa fardu, contohnya puasa nazar dengan puasa sunat hari Isnin atau hari Khamis, dibolehkan. Atau puasa qada dengan puasa hari raya 6, puasa 6 Syawal, salah satu daripadanya, maka para ulama menyatakan hukumnya adalah dibolehkan. Peri pentingnya kita qada puasa, peri pentingnya kita menjaga waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk kita berpuasa, dan kita jadikan puasa kita itu benar-benar kita menepati apa yang Nabi SAW ajar. Antara lain, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah. Siapa yang tak tinggal ucapan yang keji, bahkan dia lakukannya pula dan dia beramalnya pula, Allah tak kisah dengan sebab dia tinggal makan dan minumnya. Maknanya sewajarnya orang itu berpuasa, dia bukan sekadar puasa daripada lapar dan dahaga, tapi puasa daripada perkara yang membatalkan pahala puasa untuk meraih la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Boleh ke saya nak lakukan qada puasa Ramadan dan puasa sunat 6 Syawal serta puasa sunat lain sekaligus? Kalau boleh, apakah niatnya? Ini dalam hal mencampurkan niat. Okey? Sekiranya kita nak campurkan niat puasa wajib dengan wajib, contohnya puasa qada wajib, kita qada, kita nak campurkan dengan puasa nazar. Puasa nazar pun wajib. So kalau wajib dengan wajib tak boleh campur. Manakala kalau wajib dengan sunat, contohnya kita nak ganti puasa qada, kita nak campurkan dengan puasa sunat 6. Boleh tak campur? Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Saya lebih cenderung untuk mengambil pendapat yang mengatakan boleh untuk campur niat tersebut. Niat je saja aku qada puasa dan juga puasa 6 kerana Allah.